Konsep Raya Lestari yang mana seperti kita ayat tadilah penggunaan plastik tu kita kena kalau boleh kurang-kurangkan, kalau lagi bagus kita hentikan penggunaan barangan plastik sekali guna dan mulalah kita bertukar kepada material lain yang lebih di belakang sana, depan saya lah, bukan belakang saya deh, depan tu ada satu kemah yang disediakan mesin kompos untuk adik kakak maya buang sisa makanan atau lebihan untuk sisa organik untuk tanaman, yang mana mesin kompos ni beri manfaat dalam menguruskan sisa organik secara lestari, mengurangkan pencemaran Cik Sanusi dan juga menyokong kelestarian anak. Mak saya Cik Sanusi boleh poster bahawa ni hari-hari dia bina. Jangan teruk tu sisa makan dia Umi nak buat baju kompos, dia kata. Maknanya warga tua lebih faham Mereka lebih tolong cukup. Betul-betul. Yang pelbagai lagi jual dah, cuma kita makan kata ambil berpada-pada. Bukan kata tak makan banyak. Ambil dulu sikit sebagai contoh, lepas tu kalau rasa tak cukup dia ambil pula. Jadi kita jangan ambil banyak, lepas tu makan sikit tak habis, bazir tak meja dah. Jadi patutnya bahagian kita ambil lebih tu orang lain boleh makan. Betul. Masa kita sasarkan hari ni 10,000 orang. Jadi 10,000 orang, kalau kita makan secara berhemah, insya-Allah boleh lebih lagi. Boleh lebih. Masa lebih je ambil tumpak ni, rasa kenyat tu. Tawalah kau orang sepenuh deh. Awak nak ke tumpak saya ni? Dalam pada tu adik kakak Maya boleh bersilaturahim. Boleh nak tanya kalau suka viral tak Cik Sanusi? Wahai nak nanya awak mari mana? Okey. Acara kan sambutan Aidilfitri Madani ni adik kakak Maya yang saya tahu dalam makluman saya baru-baru ini telah berlangsung di negeri Melaka dan semalam telah berlangsung di negeri Pahang. Pada hari ini negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi adik kakak Maya, teruskan kesetiaan bersama dengan kami bagi kita sama-sama menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga tetamu-tetamu berhormat kita yang mana turut bersama dengan kita pagi ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan dan juga seluruh tetamu-tetamu berhormat juga kenamaan di peringkat dan di Kelantan khususnya akan bersama dengan kita, dan tidak dilupakan ada juga ahli-ahli jemaah menteri yang akan bersama dengan kita. Jadi teruskan kesetiaan bersama dengan kami.
Ulama menyebut laisal 'idu liman labisal jadid innamal 'idu liman khafa wa'id. Hari raya yang sebenar bukanlah bagi mereka yang berpakaian baru, tetapi hari raya yang sebenar ialah bagi mereka yang takut kepada janji. Dan disertai oleh KSN dan pegawai kanan, ketua usaha kementerian persekutuan untuk mendengar dan cuba menyelesaikan. Dan ini berbeza dengan kadang-kadang apa kita dengar di luar. Ini solat kedua yang kita adakan. Selain daripada mesyuarat yang diadakan di Putrajaya yang diminta oleh Menteri Besar dan pegawai kanan Kerajaan Negeri Kelantan. Kelantan telah menetapkan beberapa projek utama. Tahun ini saya memutuskan supaya projek jambatan banjir yang mengikut fasa kerana belanjanya sangat tinggi patut disegerakan kerana kita tak sanggup lihat tiap tahun kerajaan silih berganti, persekutuan begitu rupa, tetapi masalah banjir tak terkawal. Jadi sebab itu saya minta Petra dan juga Kementerian Ekonomi dan Kewangan melihat beberapa kaedah baru. Kita negeri ini kadang-kadang airnya melimpah jenuh banjir. Mari bulan-bulan berikut
kering kontang, air tidak ada. Allah berikan kita kekuatan ikhtiar. Pengambilan tanah harus lebih cepat. Dan dalam syarat tadi pun kita telah mengenalkan beberapa projek yang harus disegerakan. Jadi elok pada kesempatan ini saya nak betulkan kadang-kadang pandangan. Kita dengar sendiri semangat yang ditunjukkan oleh Menteri Besar berdasarkan Al-Quranul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mana kerjasama. Ya, kita ada sedikit sebanyak perbezaan, tetapi kerjasama untuk mengangkat martabat negeri dan negara, kerjasama untuk menyantuni masalah rakyat yang miskin, yang terbiar, yang terpaksa menghadapi masalah banjir dan kemarau, itu mesti diselesaikan. Dan ini bukan agenda parti, tapi agenda negara. Dan negara Malaysia sekarang ini sudah sampai tahap di mana dihormati. Sudah bayangkan dalam sejarah kita, pemimpin dunia hubungi. Beberapa minggu lalu seluruh pemimpin ASEAN kita hubungi, Presiden dan Tuanku Sultan Brunei, Perdana Menteri. 2 hari yang lalu Perdana Menteri New Zealand. Sebelum itu Presiden France, Presiden Perancis. Esok Perdana Menteri Shiba Jepun. Semua menghubungi.
Dek.